Yang berhormat Datuk Seri Speaker, terah kelima iaitu memastikan tabik urus dinamik, berprestasi tinggi dan berintegriti dirangka untuk memastikan jentera pentadbiran negeri kekal tangkas dan responsif bagi memastikan segala dasar dan inisiatif pembangunan negeri memberi impak maksimum pada rakyat. Meneliti keperluan perancangan yang tepat dan berasaskan data, Kerajaan Negeri membutuhkan RM9.89 juta bagi melaksanakan pelbagai kajian oleh jabatan dan agensi. Antara kajian adalah rancangan struktur negeri Pahang 2040, kajian dan pembangunan artifak, kajian biodiversiti dan alam sekitar. Dalam usaha memperluas transformasi digital kerajaan, sebanyak RM6.12 juta diperuntukkan bagi program transformasi teknologi maklumat dan komunikasi pejabat awam serta penyediaan komputer riba kepada para pelajar termasuk pelajar orang asli. Bagi menjamin keterhubungan digital seluruh negeri, Kerajaan Negeri membutuhkan RM3 juta kepada Pahanggo bagi melaksanakan Prisma 5 untuk menyediakan capaian internet yang lebih meluas, khususnya kepada komuniti luar bandar dan pedalaman.